Tuan-tuan, semua benda yang ada di sisi kita akan menjadi debu, tuan-tuan dan puan, apabila kiamat akan datang. Apabila datangnya hari kiamat, kiamat ni ada dua tau. Satu, kiamat ketika mana kiamat sebenar lah. Matahari keluar daripada barat, tuan-tuan dan puan, maka itu adalah kiamat, tuan-tuan dan puan, yang mana ketika itu kalaulah orang memohon ampun pun tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan, kiamat yang kecil yang berlaku kepada kita apabila kita meninggal dunia. Banyak mana harta kita sekalipun, besar mana pun pangkat kita, tuan-tuan dan puan, kita akan mati. Kita akan meninggal dunia. Tolong cakap kepada diri masing-masing. Ayah cakap kepada orang, cakap kepada diri kita. Pandang wajah kita, bagi tahu, Abdullah, engkau akan mati. Kau akan meninggal dunia. Kau tak tengok ke bagaimana ahli keluarga kau meninggal dunia? Tak tengok ke ayah kau meninggal? Kau tak tengok ke abang kau meninggal? Tak tengok ke pakcik-pakcik engkau meninggal? Kau tak tengok ke makcik-makcik engkau meninggal? Engkau sendiri yang mengebumikan. Ada di antara mereka yang kau solatkan. Ada di antara mereka yang engkau talkinkan. Ada di antara mereka engkau yang tanam. Engkau yang cangkulkan tanah untuk ditutup liang lahat tu. Kau nampak wajah mereka ketika mana wajah mereka menghadap kiblat. Dan itu adalah pandangan terakhir engkau kepada mereka. Kau akan mati. Cakap kepada diri, tuan-tuan dan puan, mengingati mati ini di antara salah satu saranan baginda Rasulullah SAW. Bila kita ingat mati ini, tuan-tuan dan puan, kita tak buat jahat. Kita takut, tuan-tuan, nak melakukan dosa dan juga maksiat. Tetapi dia boleh mengawal diri kita apabila kita mengetahui bahawa kita akan mati.